matematik dan juga sains. Dengan perkembangan Assalamualaikum, saya Ashakif, wartawan TV Dewan Beta Channel ingin melaporkan tentang pelancaran nilam dan minggu panitia yang berjalan serentak. Antara panitia yang terlihat adalah panitia Bahasa Melayu, panitia Bahasa Inggeris, panitia Matematik dan panitia Sains. Aktiviti pelancaran ini dilangsungkan pada 11 Mei 2025 bertempat di Dewan Insaniah SKDB. Tema pelancaran ini ialah merealisasikan pendidikan digital. Okay, we will do the activities for only 1 week. Okay, these activities everyone is involved. From year 1. Engkau anugerahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami dan semua. Objektif pelancaran nilam minggu panitia kali ini adalah membaca adalah asas kepada kecemerlangan seseorang. Tabiat membaca perlu disemai dalam diri setiap insan sejak di bangku sekolah lagi. Melalui pelancaran program bacaan nilam peringkat sekolah ini akan dapat melahirkan insan yang cintakan buku sekaligus suka membaca. Seterusnya melahirkan modal insan yang berpengetahuan tinggi dan luas. Sejajar dengan misi Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains SK Dewan Beta mengambil inisiatif melaksanakan pelancaran minggu panitia. Program ini disusun untuk mengembangkan minat murid dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran terbabit. Seterusnya membudayakan mata pelajaran tersebut dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pelbagai aktiviti disusun ke arah mencapai matlamat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.